Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta. InsyaAllah hari ini kita akan adakan webinar halal di mana kita dimaklumkan. Nama saya Muhammad Azmil bin Suhaimi daripada mahasiswa Fakulti Pengajian Islam Contemporary, kos halal, pengurusan halal industri UiTM Shah Alam. Jadi sangat berbahasa hatilah, okey, saya menjadi moderator untuk acara webinar kali ini insya-Allah. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah risiko bisnes makanan tanpa sedia halal. Jadi tajuk ini adalah sangat relevan dan penting untuk kita semua. Bagi lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ni, dan kita nak datang ke hari raya insya-Allah, kita akan banyaklah jamuan-jamuan, bisnes-bisnes yang mereka akan membuat tempahan untuk jamuan raya. Jadi tajuk ini sangat pentinglah untuk kita bahaskan pada hari ini insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan okey, tokoh kita pada hari ini insya-Allah, Ustaz Syahril Samad. Betul Ustaz? Ya, baik. Ya, saya. Sihat Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Syahril merupakan penolong pengarah kanan dari Ketua Seksyen Advokasi Bahagian Pengurusan Halal, JAKIM. Okey, beliau adalah seorang pakar lah dalam bidang halal ini, dan insya-Allah hari ini kita akan dapat banyak input yang baiklah, ilmu untuk diri kita sendiri dan untuk orang ramai insya-Allah. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama tentang risiko utama, okey, risiko utama yang boleh menjejaskan reputasi perniagaan makanan yang tiada sedia halal, dan juga risiko kepada makanan, kualiti makanan tersebut, dan juga kepercayaan pelanggan terhadap makanan yang mereka beli. Jadi di sini Ustaz, Ustaz dah lama dalam bidang halal di JAKIM. Okay. Jadi boleh Ustaz kongsikan beberapa risiko utama yang boleh kita tahu sekiranya makanan tersebut tiada sedia halal. Tajuk yang kita bincangkan ini sangat menarik, dan soalan tadi itu tentang risiko utama yang mungkin boleh menjejaskan reputasi perniagaan makanan jika tiada sedia halal. Baik, sebelum kita pergi jauh lagi, untuk makluman semua, persediaan halal Malaysia ini sehingga kini diuruskan oleh bahagian pengurusan halal JAKIM. Merupakan satu persediaan yang masih lagi bersifat voluntary. Dia belum lagi dimandatorikan kepada semua daripada JAKIM. Namun begitu, sedia halal ni boleh dimandatorikan oleh pihak yang ketiga. Bermakna sebagai contoh kita kata pihak ketiga ini seperti tuan tanah ataupun tuan punya negeri, leader agency. Kalau nak contoh yang detail lah, kita katakan Lembaga Lebuh Raya Malaysia mewajibkan semua rakan-rakan niaga di Plus R&R perlu mendapat persediaan halal untuk niaga di R&R Plus. Jadi nak balik raya ni kan, kalau singgah mana pun, pilihlah premis yang telah mendapat persediaan halal. Yang lain tu dalam proses, masih ada lagi yang belum mendapat persediaan. Namun kerjasama dengan Plus ni kita telah laksanakan since 2023 lah. Tapi di peringkat persediaan tadi saya cakap asasnya masih lagi bersifat voluntary. Mandatorinya itu boleh diwajibkan oleh pihak ketiga. Baik. Yang kedua, persediaan halal kita ni bermula 1969 lagi. Dan secara officialnya kita keluarkan CJ halal kita ni adalah 1974. Sehingga kini kita laksanakan, dah mencecah ini tahun yang ke-51 lah, persediaan halal Malaysia. Jadi sebab itu hari ini dalam kita sebagai pioneer dalam dunia yang kita start dalam persediaan halal, yang kita juga menjadi rujukan kepada negara-negara lain untuk melaksanakan persediaan halal. Namun begitu, dalam keadaan sekarang ni kita pun bukan dalam comfort zone. Kita juga sedang ligat untuk memperkasakan dan juga meningkatkan lagi mutu kualiti pengurusan kita dan juga rangkaian-rangkaian kita di seluruh dunia. Bagaimana kita melaksanakan persediaan halal dan apa yang kita laksanakan sehingga kini, alhamdulillah kita mendapat sokongan yang baik daripada rakan-rakan kita
daripada agensi-agensi yang lain. Jadi di peringkat JAKIM sebenarnya kita bukan stand alone. Jadi kita buat benda ni adalah untuk kita katakan kerjasama kita tu sangat rapat dengan agensi-agensi lain seperti KPDN, kita ada kerjasama yang rapat dengan KKM, kerjasama yang baik dengan MPRA, dan kita ada wakil-wakil daripada pejabat mufti dan sebagainya untuk dalam setiap mesyuarat pengesahan panel, iaitu mesyuarat yang akan menentukan kelulusan kepada setiap permohonan. Jadi secara dasarnya memang kita ni satu-satunya badan persediaan yang pertama yang memang initiate-nya itu by government, kita by kerajaan, berbanding dengan badan persediaan luar negara yang mulanya diorang adalah daripada komiti-komiti masjid dan surau. Nampak tak? Dia orang punya starting point daripada masjid, surau dan NGO. Kita punya starting point adalah daripada kerajaan sendiri, iaitu daripada JAKIM sendiri, yang daripada zaman Bahis lagi kita dah concern tentang halal dan haram ni. Sebab itulah kita disokong dengan Malaysia Standard yang ada. Setiap skim yang kita keluarkan persediaan halal kita itu ada Malaysia Standard tersendiri. Jadi standard kita ni memanglah standard yang kita kata yang terbaik lah dalam kita nak pastikan halal dan thayyibah. Jadi asasnya, tuan-tuan dan puan-puan, asasnya adalah berbalik kepada surah Al-Baqarah 168 yang menyatakan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kullu mimma fil ard halalan thayyibah. Dan wahai sekalian manusia, dimulakan dengan sekalian manusia, ya ayyuhan nas, bermakna halal ini adalah untuk semua. Kita jangan mengkhususkan halal ni hanya untuk orang Melayu saja, tak. Tapi halal ni untuk semua. Bermakna semua bangsa lah, tak kira dia agama apa, tapi halal adalah untuk semua. Ini yang terkandung dalam kitab kita sendiri, dan kita sebagai umat Islam wajib mencari yang halal. Itu lebih penting. Kalau kata orang bukan Islam dia tak nak mencari yang halal, itu urusan dia lah. Tapi kita sebagai orang Islam ni dah jadi satu kewajipan kita untuk mencari yang halal. Dan yang terbaiklah halalan thayyibah. Jadi halal di sudut definisinya adalah halal di sudut syarak, dan thayyibah itu adalah dari sudut keterjaminan dia, keselamatan dia, kualiti dia. Jadi benda-benda ni telah dirangkumkan, keterjaminan makanan tersebut dirangkumkan semua dalam konsep halal dan thayyibah. Sebab itu bila mana dalam proses pengauditan kita ni, kita akan pergi 2 orang pegawai, satu daripada pegawai syariah, yang kedua daripada pegawai teknologi makanan, daripada KKM. So persediaan halal ni, bila dia pergi buat auditan, dia akan hadir 2 orang pegawai ni at least. Dia kalau kata tadi, macam kita kata kita ada persediaan lain kan, kita ada persediaan best, kita ada persediaan mesti. Best belum tentu halal lagi. Mesti pun belum tentu halal lagi. Tapi keterjaminan tu dah ada. Halal tu belum ada lagi. Tapi bila adanya halal, maka dia dah komplit dari sudut halal dan dari sudut syarak, dan dia juga terjamin dari sudut kualiti makanan, keselamatan makanan, dan juga perkara-perkara yang support pada persediaan tadi. Jadi sebab itu hari ni risiko utama bila orang ni dia berniaga tapi dia tak ada sedia halal. Adakah dia akan merenjatkan ataupun mengganggu reputasi? Ini pada kita lah, sebagai memang kita yang menguruskan persediaan halal. Kenapa penting sedia halal sekarang ni? Kita kena lihat ada beberapa faktor. Yang pertama, bahan mentah luar negara sangat banyak masuk dalam negara kita. Yang kedua, bahan mentah yang syubhah. Yang ketiga, bahan mentah yang sintetik. Dan benda ini, kawalan ini ataupun perkara ini, kebiasaan dalam pembekal bahan-bahan mentah ini, kita boleh kira lah berapa pembekal Melayu yang menguruskan ataupun Islam yang menguruskan sebagai pengedar ataupun distributor ataupun pengedar bahan mentah kepada peniaga-peniaga. Kan? Biasa kita tengok dekat mana-mana pula, biasa yang datang hantar barang, hantar rempah ke hantar segala bahan mentah ni, dia akan ambil daripada pembekal-pembekal ni lah, supplier-supplier ni. Tapi itulah soalan saya tadi, berapa banyak supplier orang Melayu kita, berapa banyak supplier orang bukan Islam kita. Kalau orang Melayu Islam memang dia faham tentang halal dan haram, tak ada lagi bagus lah. Tapi kalau orang Islam yang non-Muslim yang dia faham tentang halal haram pun okey lah. Tapi kalau dia tak faham, sebab itulah dengan ada persediaan halal ini yang akan
membuat kita akan buat semakan. Bermakna bila dia pemegang sedia halal, dalam tempoh sedia halal dipegang ni, kebiasaan sedia halal ni ikut skim lah. Kita ada 9 skim kan. Tapi skim yang paling famous memanglah F&B punya skim lah, dari sudut produk makanan minuman dan juga premis makanan. So skim ini dia akan proses persediaan itu berlangsung selama 2 tahun. Dalam tempoh setahun pertama tu pun, kita ada penguatkuasa ataupun tim pemantauan yang akan turun tanpa pemakluman. Dia akan ada pemantauan tanpa pemakluman. Dan tim pemantauan dan penguatkuasaan ini akan masuk dalam premis tersebut sama ada mengikut jadual yang telah ditetapkan. Yang kedua, sama ada aduan yang dibuat. Jadi, sebab itu hari ini, bila mana peniaga ini tidak ada sedia halal, sejauh mana kita boleh jamin rantaian makanan bahan mentah yang hadir ke premis tersebut adalah rantaian yang halal. Mana dia started point dia datang daripada mana? Kan? Kalau kita kata tadi bahan mentah luar negara, adakah dia datang daripada negara yang mempunyai periktirafan halal daripada badan persediaan yang kita iktiraf? Okey, tuan-puan mungkin saya pun tak dapat lihat tuan-puan tengah buat apa. Cuma kalau ada kesempatan, mungkin boleh kita katakan type lah dekat dalam Google ke apa kan, logo Badan Persediaan Luar Negara yang diiktiraf JAKIM. Boleh tengok dekat situ. Kita setakat ni saya rasa yang latest one kita ada 85 logo Badan Persediaan Luar Negara yang kita iktiraf. Jadi dia bukan nak tunggu kita pergi negara tu baru kita nak tengok logo mana. Tapi sebenarnya dalam negara kita ni pun banyak bahan mentah yang masuk daripada negara-negara yang kita iktiraf. Dan ada juga yang masuk yang kita tak iktiraf. Itu kawalan tu bukan side bawah kami lah. Itu bukan di bawah bidang kuasa JAKIM. Macam mana dia terlepas masuk dan sebagainya, itu bukan side kami. Namun begitu, di peringkat kami ni kita sangat mengatakan kita nak pengguna kita tahu macam mana dia nak semak logo ni daripada mana. Contoh kita beli susu tu daripada Australia, kita tengok. So Australia ada logo berapa, ada berapa logo Australia yang kita istiraf dalam tu kan. Jadi tengok pula negara China. China ada berapa logo. Contohlah produk tu datang made in China, ada tak logo yang dekat produk tersebut sama tak dengan logo yang ada dalam kita punya portal. Itu semakan yang perlu dibuat. Jadi sebagai peniaga hari ni, dia peniaga, kita ambil lah, dia peniaga apa? Peniaga burger. Contohlah, boleh tak dia nak peniaga burger ni boleh ambil sedia halal? Okey, daripada daging burger tadi tu, burger sendiri tu, OT tu dia dapat tak sedia halal? Sedia halal mana kilang OT yang buat? Tuan-tuan kalau pernah masuk kilang OT yang buat OT ni, kalau kena kilang OT tu memang tak comply dengan halal, kita tak lalu nak makan OT. Kan? Apatah lagi OT tu yang tak dipersediakan halal ni, kadang-kadang mungkin kalau kata hotel tu tak ada sedia halal dapur dia, kemungkinan hotel tu pun akan ambil bahan mentah OT tu daripada kedai OT yang kita masuk yang tak lalu makan tadi tu. Nampak tak? Dia punya chain tadi tu. Sebab itu makanan tak ada sedia, kedai makanan tak ada sedia halal ni, sejauh mana keterjaminan kualiti kebersihan yang dibuat? Kalau kita lihat industri yang besar lah kita katakan, kita tak nafikan dia wujud dengan dia punya SOP tersendiri. Tapi adakah kedai-kedai premis yang kecil tak perlu ada SOP? Sepatutnya semua premis kena ada dia punya standard operation procedure dia lah. Maknanya untuk opening, macam mana nak buka dapur, nak bersih, dah pastikan dalam keadaan yang bersih. Kita kata meniaga burger tadi kan, telur semua mesti dah dibasuh. Okeylah, roti dah ada halal kita kata. Daging burger tadi tu, daging burger yang halal ke ataupun daging burger yang dia beli yang murah? Yang mungkin halal tu datang tapi tak diiktiraf oleh badan persediaan yang kita iktiraf. Itu satu. Jadi dekat situ juga akan ada benda yang kritikal selain daripada daging. Tadilah kan, daging dia tu nak tahu halal tak? Cheese. Kita beli burger, biasakan orang nak cheese. Tambah cheese lebih. Ni petah lagi dekat yang duk viral sekarang ni lah macam-macam lah kan. Dengan duk layang mozzarella lah, letak cheese atas, macam-macam. Soalan dia, adakah dia pakai cheese yang halal? Cheese yang halal. Kenapa cheese kena ada halal? Kan cheese ni adalah salah satu bahan mentah yang kritikal lah. Dalam cheese perlu masukkan satu bahan mentah yang dinamakan rennet. So rennet ni dia come daripada usus haiwan. Adakah persoalan dia usus haiwan tersebut haiwan disembelih ataupun tidak? Jadi itu yang menjadi satu persoalan, menjadikan produk cheese itu menjadi kritikal. Jadi ini belum cerita bak jelatin lagi lah. Tapi tak apa.
Persoalan tadi tu saya nampak terlebih kepada kan risiko. Memang ada risiko kerana kita tak tahu chain bahan mentah yang digunakan. Kita kata walaupun dia peniaga Muslim, tapi cabaran kita adalah bahan mentah yang masuk di belulang negara. Belum tentu Muslim yang buat juga. Bahan mentah yang syubhah. Banyak bahan mentah yang dah datang dalam bentuk yang dah diperap. Dan perapan tersebut, perapan yang dah masuk dengan benda-benda haram. Seperti arak. Contoh arak Jepun, mirin, sake. Benda-benda ni banyak dekat Korean food lah. Biasa kan makan Korean food kan. Korean food yang ramai orang beratur sekarang tu. Awak firm kau makan dekat kedai Korea yang dipersediakan halal. Ataupun awak pergi yang ramai beratur, ataupun macam mana? Yang memang bekerja Muslim. Macam itulah kan. Nampak macam pekerja Muslim tu ramai. Tapi tak pernah seorang pun nak pergi check ada sedia halal ke tak ada. So peniaga-peniaga ni akan comfort zone bila tidak ada persoalan daripada pengguna tentang sedia halal. Kenapa tak ada? Sebab kita tak ada awareness dekat situ. Nak pergi tanya tentang sedia halal. Kan? Sebab itu sekarang ini saya balik pada persoalan tadi, ayat kita ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard, wahai sekalian manusia, bermakna halal ni untuk semua, dan persediaan halal kita sekarang ini untuk makluman semua, pemegang persediaan halal kita yang paling banyak adalah nan bumi, iaitu terdiri daripada 70% dan bumi putra sekitar 30% sahaja. Soalan dia 30% ni, mana lagi yang lain ni? Takkan yang lain ni tak pegang dengan ayat Baqarah 168 ni? Ataupun masih lagi dengan prinsip kita dah Islam. Macam itulah. Betul kita dah Islam. Berapa banyak orang Islam buat mi kuning? Berapa banyak orang Islam buat kotiau, buat bihun, buat fish cake, fish ball ni? Kan? Berapa banyak rumah sembelihan yang diurus takbir oleh orang Islam sendiri? Ataupun kebanyakan rumah sembelihan ni wujud daripada orang-orang non-Muslim. Kita dekat mana sekarang ni? Kita beli ayam pun dekat mana? Itu persoalan-persoalan tadi tu. Sebab itu, reputasi perniagaan makanan jika tak ada sedia halal, memang dari sudut segi kualiti makanan ni kita belum tentu terjamin lah, kan, dari sudut halal dan juga dari sudut taibahnya. Sejauh mana dia mengamalkan prosedur tersebut. Tapi kalau dia di bawah persediaan kami yang akan semak. Kalau dia tak ikut SOP yang dia tetapkan, polisi yang ditetapkan, kita berhak menggantung sijil dan juga menarik jika kesalahan-kesalahan berikut adalah kesalahan-kesalahan yang memang dalam kategori yang layak untuk kita gantung dan juga kita tarik. Sebab itu hari ni kita katalah macam contoh itulah kan, pernah berlaku kan kat Penang yang orang jual nasi itik, yang jual tu Melayu pergi ambil kat kedai Cina kan. Sejauh mana orang Melayu tu pisahkan yang Cina punya kedai tu adalah hadir daripada loji ayam ataupun itik yang disembelih daripada loji yang dipersediakan halal. Ataupun dia memang sekadar ambil je lah sebab dia kata benda boleh berniaga kot. Sebab itu hari ni dia tak ada persoalan tu. Orang tak tanya pada peniaga Muslim ada sedia halal ke tidak. Sedangkan tadi saya bagi contoh RNR Plus dengan sedia halal. Kewajipan datang daripada LNM. Majma' Mall di Sarawak. Majma' Mall ni satu mall yang mana syarat dia siapa nak berniaga dalam Majma' Mall ni, berniaga makanan, perlu ada sedia halal dulu baru boleh berniaga. Hatta dia berniaga goreng pisang, goreng cepedak macam tu saja pun dia perlu ada persediaan halal. Sebab apa? Asal dia tadi lah. Minyak dia datang daripada minyak mana? Minyak dia guna pakai tu. Adakah dia datang daripada minyak yang disediakan halal? Ataupun dia pakai minyak recycle? Sekarang ni banyak minyak recycle yang dijual kepada syarikat yang menguruskan minyak recycle tu. Dan syarikat menguruskan minyak recycle ni, dia ambil minyak ni, dia bukan kira dah. Dia ambil tu daripada kedai halal ke kedai tak halal. Kemudian dia recycle balik, jadi minyak balik. Sebab itu kita tak pernah bagi persediaan halal kepada minyak recycle. Sebab itu tuan-tuan kena cari benda yang halal ni supaya menjamin kualiti pemakanan kita. Sebab hari ni kita banyak sikap kita ni mungkin memberi kesan atas faktor pemakanan kita yang kita tidak mencari yang halal, tapi kita masih lagi memilih yang syubhah ataupun benda yang mungkin ke arah haram itu lebih tinggi lah. Kerana makanan sekarang ni banyak makanan yang dah upgrade. Makanan-makanan hipster kan. Korean food berapa banyak, yang western food pun berapa banyak yang masuk. Jadi asal kalau orang Melayu kita dulu makan memang benda yang basic kan. Petang-petang minum teh tu dengan makan ubi dengan nyok ubi kayu dengan nyok je, dengan kelapa je. Tapi tak ada lah zaman sekarang ni. Dia dengan segala churrosnya kan. Kopok lekor pun dah lekor cheese. Cheese tu tadi halal ke tak? Kan? Kopok lekor tu okey lah. Dia pakai tepung apa? Tepung tu ada halal ke tak? Pengalaman saya di Sabah waktu tu, Datuk Dr. Syarafuddin, Night Chancellor, USIP, maklumkan tepung yang dibuat di Brazil tak ada sedia halal dan dia come daripada lipas.
Tapi dah grind semua, dah jadi tepung lah. Kan? Sebab tu ini nak tanya, kita beli tepung kita beli tu tepung yang halal ke, tepung yang murah? Kalau orang beli yang murah, belum tentu halal. Tapi kalau beli yang halal, dah tentu tayyib lah. Mudah untuk, ya, maknanya kita kata kita boleh makan dan makanan tu dah terjamin. Sebab itulah, kalau dia ada segi halal, bukti banyak champion-champion halal yang kita dah create ataupun kita dah ada champion-champion halal yang starting daripada niaga tepi jalan, tak ada segi halal, sekarang ni dah ada segi halal, dah ada premis, produk dah pergi ke Singapura, produk dah pergi ke Middle East, dah pergi ke Brunei. Nampak tak? Kan? Sebab dia punya cita-cita dia tu bukan biasa-biasa, walaupun dia berniaga kecil-kecilan mula-mula, tapi bila kita align dia dengan persediaan halal, secara tak langsung membuka rezeki dia tu dengan luas dan juga menjadikan seorang anak muda yang hebat, yang bermula tepi kecil-kecilan tapi hari ini dah dapat persediaan halal, produk tu dah pergi ke luar negara dan dia mampu membantu orang lain untuk membuka peluang pekerjaan. Daripada tak boleh bayar zakat, hari ini dah boleh bayar zakat. Nampak tak? Itu perkara yang kita nak create sebenarnya. Sebab itu bila orang cakap macam ni, dia akan jadi perkara tu penting tak sejarah? Sangat penting, sebab kita nak pastikan daripada ladang ke garfu, farm to fork tu, sampai kita orang nak serve makan. Keterjaminan tu kita nak sampai pengguna makan, barulah kita kata itu terjamin. Bukan sekadar kita kata ada sedia halal, okey takat tu je ke? Tak. Sebenarnya bila orang ada sedia halal, dia dah expand bisnes dia tu, dah pergi ke luar negara. Tahun ni saja saya ingat, baru ni kita jumpa usahawan-usahawan Melayu Islam kita yang dah dapat sedia halal, mendapat order untuk bekalkan mi ke luar negara, ke Mekah, satu kontainer, teman-teman. Ini yang kita banggakan. Sebab itulah menerusi program yang dianjurkan oleh JAKIM, iaitu Halal on Track, yang akan diadakan pada tahun ini pada bulan Mei. Tahun lepas kita buat di Pahang dan juga di Johor. Jadi tahun ini kita akan buat di Perak. Inilah platform Halal on Track, salah satu platform yang menjadi platform untuk kita mengangkat champion-champion halal yang telah berjaya, untuk kita beri satu pengiktirafan agar memberi satu inspire lah kepada usahawan-usahawan yang baru nak bermula dalam bidang perniagaan. Baik, Alhamdulillah banyak input yang kita dapat. Mungkin sebelum ni kita tak tahulah, bahagian negara-negara yang lain, mereka halal itu sendiri datang daripada NGO atau pertubuhan. Dan Malaysia ni dia salah satu yang special, yang itu halal logo ataupun halal itu sendiri dibuat oleh kerajaan sendiri, iaitu Jabatan Agama, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sendiri. Jadi tanpa melengahkan masa, kita pergi ke soalan yang kedua, tentang tanggapan kebanyakan orang yang tidak mengetahui detail tentang persediaan halal. Okey, kebanyakan orang dia tak tahu tentang, mungkin dia kerja kedai burger ataupun goreng pisang. Dia tak tahu tentang detail tentang sedia halal ni. Mungkin dia anggap nak ambil sedia halal ni susah. Mungkin dia anggap nak ambil sedia halal ni makan masa yang lama, ataupun bahasa kita sebut, orang Penang kita sebut leceh. Mungkin sukar untuk ambil sedia halal, ataupun nanti dapat ataupun tak dapat itu. Dia was-was untuk ambil sedia halal. Boleh tak Ustaz bagikan saranan ataupun tips untuk galakkan mereka, peniaga kecil untuk mengambil sedia halal ini? Sebelum tu, kita kena faham that dalam persediaan halal kita ni, kita ada beberapa kategori yang kita pecahkan kepada usahawan-usahawan ni. Itu yang pertama, kita ada 4 kategori yang kita katakan mikro, kecil, sederhana, besar. Jadi untuk mikro kecil ni kan, kalau untuk mikro ni pendapatan tahunan perniagaan dia tu adalah 300,000 ke bawah setahun. Dan dia hanya bayar kos persediaan halal kepada kita ni adalah RM100 satu set yang boleh letak 100 produk. Jadi Azman, kalau satu set tu 100 produk, satu set tu nilai dia RM100, bermakna satu produk RM1 je. Kan? Kalau kita ada 100 produk lah. Jadi sebab itu kita katakan tadi, hari ni 300,000 ke bawah ni untuk kategori mikro, dia hanya perlu dia dan kecil. Kecil ni dia pergi kepada 700,000 ke bawah. Okey, tadi 300,000 ke bawah. Yang kedua ni kecil, 300,000 ke bawah. Pendapatan 700,000 ke bawah ni juga adalah dua kategori ini, dia hanya perlukan sediakan
kita panggil, kita ada dua. Satu kita panggil halal assurance system. Satu lagi kita panggil internal halal control system. So untuk kategori mikro kecil, dia hanya perlukan internal halal control system, iaitu yang hanya menekankan 3 aspek. Yang pertama adalah polisi halal dia macam mana. Yang kedua adalah tentang kawalan bahan mentah dia bagaimana. Yang ketiga adalah traceability ataupun kita katakan keterjaminan yang dibangunkan segala SOP-SOP tadi tu untuk dia sustain. Jadi 3 elemen ni tak perlu modal yang besar pun. Sebab itu hari ni bila orang tak tahu sedia halal, dia akan dilema dengan sindrom yang kita panggil sindrom SML. Pertama, susah. Yang kedua, mahal. Yang ketiga, lambat. Kan? Kenapa lambat? Dia akan persoalan macam-macam lah. Dia kata pergi, dia tanya, dia ni meniaga goreng pisang. Dia pergi tanya orang yang ambil logistik. Kan? Orang pergi tanya yang skim lain. Rumah sembelihan ke, dia pergi tanya pharmaceutical ke apa ke, contohlah kan. Ataupun permohonan tu ke mana. Okey. Yang kedua, isunya, yang pertama tadi kita kata apa? Susah. Memang susah lah sebab dia tak bertanya direct dengan kita. Hari ni orang lebih suka bertanya kepada pihak ketiga. Ataupun dia mendengar di side yang pihak ketiga, sama ada mendengar tu keluhan-keluhan orang-orang yang tak dapat maklumat, ataupun dia tak pernah langsung tanya direct kepada kita. Apatah lagi nak datang ke pejabat kita. Kita semacam okey je kalau kita buat appointment, boleh ya datang pejabat kita. Okey, buat pembentangan apa you punya business, apa plan of business, and then kita akan bentang adakah dia align dengan persedia halal atau tidak. How do we kita nak align kan? Kita boleh bantu sampai level tu. Bukan kita nak santun orang luar negara saja. Sekarang ni yang banyak datang kat kita ni adalah orang luar negara yang nak alignkan perniagaan orang dengan persedia halal. Dia tak sama macam orang kita. Orang kita ni dia berniaga dulu. Lepas tu bila nak align memang jauh lah. Kan? Spek tu memang jauh lah. Sebab spek dia sendiri tu tak align dengan kita punya requirement, dengan kita punya syarat-syarat kita. Sebab itu dia akan jadi susah. So kalau hari ni usahawan tu dia datang refer kita, dapat maklumat dengan kita, dia akan jadi senang. Contohlah kita yang ada dalam talian ni, insya-Allah lagi ujung-ujung ni kita akan pun lagi lepas 5 minit ni kita akan buat ujian tentang persedia halal. Kan? Kalau orang tak ada basic, mesti dia pun, kalau saya dekat tempat tuan-tuan pun akan jadi macam, kenapa nak buat ujian ni? Bukan kita dengar hari ni, kita dengar saja kan? Dengar tak dengar kita tak kisahlah kan? Tapi maknanya tiba-tiba kena ada ujian macam apa kan? So orang tak ready kan? Dia tak ready, walaupun ujian tu simple je dalam tempoh 5 ataupun 10 minit, tapi still orang yang ada jiwa misal dia akan nak kena skor kat ujian ni, takkan daripada 10 kita betul 1 je. Nampak tak? Tapi kita akan rasa payahlah bila kita tak ready. Tapi bila kita dah ready, bagi biar kan? Tak payah suruh tak payah habaq pun tak apa lah, nak buat bila-bila anytime sebab dia dah ready. Sebab itu hari ni bila dapatan kita adalah orang yang dapat sedia halal dalam tempoh yang dia kata lambat susah ni adalah readiness di peringkat dia tu dia tak selesai, ataupun yang kedua premis yang dia bangunkan itu tidak align dengan persediaan kita. Itu perkara-perkara yang mungkin menjadi faktor besar halangan. Pertama, premis dia tu adalah premis haram. Direct lagi premis haram maknanya premis tidak ada kebenaran PBT berniaga dekat situ. Jadi macam mana kita nak membantu dia mendapat persedia halal? Kan? Takkan kita je beri logo halal tapi sedangkan premis buat di tanah haram. Supaya macam tak align kat benda tu kan. Sebab itu hari ni kita katakan bila dia tidak ada kebenaran PBT. Okey, ada tak dia ni berpayung di bawah mana-mana agensi yang ada dalam negara kita? Banyak agensi yang sangat banyak membantu usahawan. Kita ada Amanah Ikhtiar. Kita ada Pharma, Risda, apa lagi? Banyak lagi lah. Mara. Kita ada di. So, mereka ini adalah agensi-agensi yang sangat banyak membantu usahawan kita dengan memberi grant-grant, dan juga mereka ni juga boleh mengeluarkan satu surat yang dinamakan sebagai surat agensi payung lah. So surat ini mengesahkan simpulan bin simpulan merupakan usahawan di bawah bimbingan Mara contoh, ataupun bimbingan Risda, bimbingan Pharma, bimbingan Mardi ke apa-apa. Terpulang lah. Jadi surat ini juga boleh menggantikan lesen PBT. Jadi sebab itulah kita katakan tadi, bila dia tak ada lesen PBT, dia kata memang tak lah. Betul. Sebab orang bukan Islam, dia datang jumpa kita, bentang semua everything, dia punya layout, 3D bangunan, semua dia present. Lepas tu kita tanya dia, bangunan ni dekat mana? Actually bangunan ni tak buat lagi tuan. Kita baru pecah tanah saja. So kita nak align, apa tak?
orang kita kan tak sama. Orang depa ni sebelum nak start bisnes, dia present kat kita, lepas kita dah faham, dia akan buat pembetulan, buat perubahan ataupun pembetulan yang layout yang dia bentang tu, kita kata nak ada benda nak kena repair, dia repair dulu, baru dia build up. Orang kita malam lalu nak pergi sembahyang isyak, tak ada kedai. Esok subuh tiba-tiba ada kedai. Faham tak? Nah, orang kita buat kedai ni ikut dan. Lepas tu macam mana nak align dengan persediaan halal, sebab kita gagal mengikut undang-undang yang sedia ada. Jadi undang-undang ni memang sebenarnya yang PM cakap, kita ni negara hukum, negara yang ada undang-undang. So kita ikutlah kaedah undang-undang yang sedia ada dan dapat contohlah kita dah ada lesen, okey? Dah PBT, okey? Kita dah ada SSM, okey? Janganlah. Itu as a base. Tapi janganlah hari ni dia lambat kepada PBT tapi dia marah kat JAKIM. Nak ambil sedia halal lambat betul ya. Lambat kat mana cik? Lambat dekat PBT tu. PBT saya tak selesai lagi. Kenapa tak kata PBT yang lambat? Kenapa kata JAKIM yang lambat? Ataupun negeri yang lambat? Bahagian pengusaha halal negeri yang lambat. Macam itulah. Nampak tak? Kadang-kadang orang menjadikan JAKIM ni sebagai black sheep pun ada juga. Bukanlah nak meluahkan, tapi ini realiti lah yang saya perlu cerita. Okey? Baik. Untuk soalan ni kita kata tanggapan tadi tu tentang orang rasa tadilah kan orang rasa susah makcik jual goreng pisang, boleh kan dapat sedia halal? Boleh kalau dia betul-betul align dengan kita. Pertama, pisang dia ambil daripada mana? Pisang tu dia potong, dia serve semua, dia prepare dekat premis yang dia berniaga tu. Jangan dia buat di rumah pula. Sebab di rumah ni apa kawalan yang ada di rumah? Kawalan-kawalan ni termasuklah kawalan pest control yang sedia ada, pisang tu dia letak kat mana. Kan baru-baru ni ada juga KKM masuk pada bazar-bazar Ramadan yang berniaga air tebu dan sebagainya, dan dia orang akan buat test sama ada jangkitan ataupun E. coli yang biasa berlaku kan. Air tebu dia tak berniaga, tebu ni letak kat mana? Dia letak dekat tempat yang selamat ke, jauh ke daripada pest kan. Ni bila dia tinggal kat situ, sama ada dia tinggal dalam baldi ke atas meja ke, jadi keadaan tu macam mana? Adakah di luar begitu atau dia memang dalam premis yang memang kebarangkalian nak ada tikus ataupun benda-benda lain tak berlaku atau bagaimana? Kita tak tahu. Sebab tu hari ni kita pun risau untuk saya sendirilah agak risau bila kita nak pergi membeli belah di bazar-bazar yang sedia ada, yang mana di sudut keterjaminan dia tu kita tak boleh nak terjamin lagi. Walaupun yang berniaga tu Melayu. Kerana hari ni orang banyak murung ni berniaga kan. Belilah ni, mainlah makan kopok lekor, tapi kan kata kopok lekor banyak ikan lah apalah, saya kita makan kan tak rasa, dia nak beli puasa kan tak boleh nak rasa. So kita balik makan lah rasa tepung saja, tak rasa ikan pun kan. Jual nasi lemak RM1, tapi bila tengok bukan nasi lemak, bila makan rasa nasi putih, baik tu nasi putih saja kan. Kadang ajak makan kedai hak jenis main dah ikan kita fresh, sekali kita makan kita tahulah ikan fresh ke tak fresh. Benda-benda macam ni menjadikan kita ni sebenarnya lost, dan sebenarnya dah ada sabda Nabi SAW yang menyatakan peniaga-peniaga yang jujur dan amanah ini akan dibangkitkan bersama dengan para Nabi dan juga oleh para orang yang jujur dan juga orang-orang yang syahid. Nampak tak? Ini hadis riwayat Tirmizi ni dalam Bayan Linnas boleh tengok dalam riwayat Tirmizi 1207, 1208 itu kot. Menyatakan inilah yang kita boleh faham satu fast track kepada peniaga untuk masuk syurga. Tapi orang kita ni berniaga dalam konteks yang tidak ada kejujuran. Kan? Dia pakai barang yang murah, barang yang belum tentu halal. Dia sendiri tak boleh nak jamin pun barang dia pakai tu halal ke tidak. Dia kata main beli je lah. Dia beli tu ikut dan sebab dia beli, biasa dia beli yang murah dulu sebab dia nak untung lebih. Itu isu dia hari ni. Kan? Jadi sebab itu bila dia tak align, dan sebenarnya dia boleh align, dia tak ambil maklumat. Lepas tu kami ni di section advokasi, kita akan turun padang lah untuk kerjasama dengan mana-mana komiti. Kalau kata untuk next year kita nak buat 2 bulan sebelum, sebulan sebelum, persediaan kepada bazar-bazar Ramadan ataupun peniaga-peniaga pasar malam, kita tahu intention untuk dapat sedia halal tu mungkin tak tinggi, tetapi sekurang-kurangnya orang-orang yang berniaga ini dia dapat info bagaimana dia nak dapat sumber bahan mentah yang halal, bagaimana dia nak semak bahan mentah tersebut halal ataupun tidak. Kan, apatah lagi kadang-kadang kita pergi beli ayam hari ni pun, boleh tentu ayam yang kita beli daripada Tung Urin tu, tak ada siapa pun seorang yang pergi tanya daripada Tung Urin ni, ayam ni main daripada mana. Tapi kita just ambil ayam,
Terus pergi dekat abang tu, bang, potong 16. Macam itulah kan. Potong kecil, potong 20. Kita tak tanya pun. Ni main daripada logi ni, ambil daripada mana ayam ni? Ayam ni ada sedia halal ke? Kalau kata ada rumah sembelih yang ambil tu, boleh tak bagi saya nak semak agak? Benda tu boleh buat. Jadi sebab tu saya kesempatan ni saya nak ajak semua ataupun mungkin Rustia boleh type dekat dalam ni sebab saya pun tengok pakai phone saja. Tolong save nombor ni 03 88 92 5000. Tolong save 03 88 92 5000. Save dalam phone tuan-tuan dan puan-puan semua. Letak kat situ Halal Jakim. Okey? Dan nombor ni jangan call. Jangan call. WhatsApp saja. WhatsApp saja, senang. WhatsApp dekat situ apa yang nak ditanya, nak dapat penjelasan apa, tak sure dekat mana, ataupun dapat isu-isu yang viral. Mungkin isu tu tak pasti, tak sahih. Dapat viral tentang apa mana-mana orang masuk dalam mana-mana medium medsos ke apa kan. Tak payah nak viral benda tu. Kita share dekat nombor ni supaya kami boleh buat semakan dan tuan-tuan perempuan tak perlu share pada orang lain. Kita khawatir yang kita share tu adalah benda yang viral, yang palsu, yang mana maklumat tersebut tak benar dan benda itu sengaja dibangkitkan untuk menggusarkan pengguna-pengguna Islam kita di Malaysia ni. Sebab itu kita tadi tu sejauh mana kita sana. So ambil nombor tadi tu, WhatsApp saja. Jangan tak percaya pula. Kami Jakim ni dah Iwan lama lah. Boleh WhatsApp nombor tu. Orang kata boleh ke Ustaz 03 ni? Boleh. Jangan, tak ada isu lah sebenarnya. Okay. So balik kepada tadi, memang kita menggalakkan industri-industri kecil, mikro ni mendapatkan persedia halal, apatah lagi di tingkat Bumi Putera, untuk kita menjadikan ekosistem halal kita ini lengkap di Malaysia ini. Dan kita untuk makluman tuan-tuan, alhamdulillah sepanjang 50 tahun kita menguruskan persedia halal, kita berada nombor 1 dunia 10 tahun berturut-turut. Jadi kalau orang luar yang sangat appreciate dengan logo halal ni, dan untuk makluman tuan-tuan, kebanyakan turis-turis yang hadir ni daripada luar negara, dia akan datang ke Malaysia dan dia mencari kedai yang ada logo halal. Jadi kalau orang kita hari ni tidak ada logo halal, sebagai contohlah yang berlaku di Langkawi. Banyak premis di Langkawi tidak mempunyai persedia halal. Bila kita suruh ambil, dia kata kita Islam dah, nak ambil buat apa? Sebenarnya sasaran bila logo halal ni adalah orang bukan Islam pun mencari yang halal sebab dia tahu keterjaminan logo halal Malaysia ni nombor 1 dunia dan dia pasti terjamin makanan tersebut. Sebab itu susah kan ni kita nak convince orang Melayu kita ni yang paling susah sekali. Sebab dia masih lagi dia tak mau ambil, tapi dia kisah orang bukan Islam ambil. Ada berlaku, saya tak mau reveal lah dekat negeri mana. Dia ni pengusaha rumah sembelih. So rumah sembelih dia Islam tapi tak mau ambil persediaan halal. Tapi dia marah pula bila orang Islam beli ayam ataupun apa-apa yang disembelih tu, itik ke, di rumah sembelihan non bumi yang bukan Islam tapi ada persediaan halal. Dia tak puas hati pula sebab orang beli kan. Memanglah sebab dia tak ada logo. Macam mana orang nak beli? Macam mana kita nak tahu keterjaminan dia tu? Yang memang dia hadir daripada yang premis yang halal ataupun penyembelih. Sebab halal ni bukan setakat sembelih ya. Dia punya readiness tadi tu, dia punya proses dia tu, daripada ayam bulat tu dia jadi sampai wing saja, chicken drumstick saja, ataupun dia jadi popcorn chicken, macam mana proses tu. Bukan sekadar sembelihan saja. Dan sebab tu kita kata bab halal ni dia sangat kompleks dan dia tak boleh nak kita buatkan Ustaz, prinsipal macam KKM dia boleh ada mesti best. So bagi kami yang meniaga kecil-kecil ni, kita kena buatlah satu sijil yang rendah sikit. Bang, sijil halal ni dia mana ada halal 30%, 20%. Dia mesti halal 100%. Dan prinsipal susah. Okey. Kita semua rata-rata dalam video dalam live hari ni kita faham that yang semua orang boleh drive lah. Secara general, semua orang boleh bawa kereta. Tapi, tak semua orang boleh bawa kereta F1. Betul tak? So, sijil halal kita ni, kita boleh letakkan juga dia sebagai satu sijil halal yang standard F1 kita. So, nak dapat standard F1 ni memang bukan senang. Orang cakap memang susah. Betul lah susah. Tapi, bila you dapat, dia akan fly jauh. Macam itulah. Kan? Jadi bila kata susah tu bukanlah mengatakan pasal kami ketat sangat.
Betul kami perlu ketat sebab inilah tanggungjawab kami supaya menjamin pemakanan tersebut. Dan ada pula orang tanya, okey, JAKIM main audit, lepas tu JAKIM balik. Siapa pula tengok? Bila ada persediaan halal, setiap premis ni, kalau dia mikro kecil tadi, dia kena ada seorang pekerja Muslim, warga negara, sekurang-kurangnya sepanjang dia operasi. Kalau buka 7 pagi, 7 malam, dia kena ada seorang pekerja Muslim, sekurang-kurangnya. Tapi pekerja tu mestilah kena ambil 3 orang juga. Sebab kan orang tu nak kerja pagi sampai petang kan, mesti dia tu sampai tengah hari, shift. Lepas tu tengah hari ke petang, seorang lain pula. So, kalau kata dia sederhana dan besar, kurang-kurangnya dia kena ada 2 pekerja Muslim, warga negara. Dan syarikat-syarikat yang ambil persediaan halal ni, apatah lagi yang kategori sederhana dan besar, mereka wajib melantik halal eksekutif. So halal eksekutif inilah yang menjadi duta JAKIM yang bertanggungjawab memastikan syarikat tersebut mematuhi apa yang telah disyaratkan oleh JAKIM. Kalau dia ni subahat dengan kilang tu tak mematuhi, dia jawablah dekat akhirat. Tapi kalau kita masuk nanti, kita akan jumpa juga. Dan kita boleh tahu orang tipu dengan orang tak tipu macam mana. Orang tahu dengan orang tak tahu macam mana. Kan? Kita boleh tahu. Kan Quran pun dah sebut, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan tak berilmu? Kita sendiri boleh tahu jawapan dia. Kan kita jumpa orang berilmu dengan tak ilmu, kita tahu orang ni ada ilmu, orang ni tak ada ilmu. Orang ni sikit ilmu ke banyak ilmu tu, yang tu subjektif lagi lah. Okay? So sebab itu hari ni, nak sedia halal, boleh. Tak ada masalah. Sekecil-kecil perniagaan. Makcik yang jual kepek dekat Banting tu pun berniaga kecil-kecil, hari ni dapat sedia halal dah. Yang gadget pun tak pandai guna, hari ni dah boleh guna dah. Bermakna semua orang boleh, cuma nak dengan tak nak sebudaya, tak nak macam-macam alasan lah. Kan? Ataupun manjada wajada, waman malasa, tak ada apa. Waman malasa tu saya tambah lah. Dia tengah-tengah hari ni tak boleh serius kan. Sekali tuan-tuan dah tak buka kamera kan. Tak tahu takut. Dia berdengkok seorang-seorang dia pun kita tak tahu. Mic tak buka, kamera tak buka. Jadi saya ni susah nak serius sangat dalam ni. Ada kalau kita kena serius-serius macam itulah. Okey, baik. So saya rasa tadi dia menjawab macam mana kita kata susah mahal. Mahal tak mahal tadilah. Kalau kata pendapatan yang skim yang besar lah kan, yang multinational ni, pendapatan dia 50 juta setahun tau. 50 juta ke atas setahun. Dia bayar kat JAKIM 1,000 je untuk satu set. 1,000. Dia dapat 50 juta. So mahal kat mana? Kalau tuan-tuan perempuan kata mahal tu, saya rasa bukan mahal lagi lah. Dia bukan murah pun. Dia murah gila. Cuma gila tu jangan bawa balik lah. Gila tu simpan dalam meja. Okay? So sebab itu hari ni kita kata S sebenarnya bukan susah tapi senang. Okay? M tu dia kata mahal, sebenarnya murah. Dan L dia kata lambat. Dulu ya, kita mengurus persediaan halal 60 hari bekerja. Tuan-tuan, CJ best dan mesti diurus dalam tempoh 6 bulan. Daripada dulu sampai sekarang. Persoalan saya, 6 bulan dengan 60 hari, mana yang lebih lambat? Ada orang cakap, 6 bulan lah lambat Zat. Tak, 6 bulan tu tak lambat. 6 bulan tu lah ni kekal sampai lah daripada urus. Kami 60 hari ni JAKIM bila urus dia kata lambat, so kita kena transfer pula lah ni kami buat dalam tempoh 30 hari bekerja. Tuan-tuan, sebenarnya dalam sejarah kita ni, dah ada yang berjaya bawah 30 hari pun ada. Tapi kami tak mau reveal lah. Kan? Saya takut bila 30 hari pun dia minta 23 hari. Lepas 23 hari dia minta 15 hari. Saya takut nanti hari ni apply, semalam sudah dapat. Dia macam kata-kata semi video dulu kan. Ini hari postman, ini hari hantar, semalam sudah sampai. Postman pun pening. Rupanya semalam dengan satu semalaman tu, dia memang pakaiannya sama. Tapi cara dia sebut tu tak betul lah. Jadi kita pun jadi pening juga. Sebab itu, susah. SML ni sebenarnya senang, murah dan juga laju. Kalau you ready, laju. You tak ready, memang sampai bila-bila pun tak jadi apalah. Kan? Itu yang kita harapkan hari ni. Tak kisahlah kita berniaga apa sekalipun. Tapi tanggungjawab kita untuk pastikan bahan mentah yang kita beli tu memang benar-benar halal, terjamin dan cara kaedah kita nak readykan untuk dia. Kan? Kan berlaku sebelum ni ada premis yang viral. Ustaz ni viral 30 tahun dah. Klepot dekat PJ dulu. Kan? Lepas tu marah JAKIM. JAKIM buat apa? Saya macam ni. Kalau premis tu dia tak ada logo halal, dia bukan di bawah tanggungjawab kami. Sebab halal ni masih lagi voluntary. Tetapi andai kata tuan-tuan perempuan jumpa kedai yang ada halal, tiba-tiba pergi tengok premis tu tak ada pekerja Muslim,
Pergi tanya manager, tengok manager pun bukan Muslim. Pekerja semua bukan Muslim. Tanya ada Muslim tak? So, memang tak ada. So tadi dah ambil nombor kan. Buatlah report. Jakim, saya berada di lokasi kedai sekian-sekian. Dapati pekerja Muslim tidak ada semasa buat operasi. Mohon pihak Jakim buat siasatan lanjut. Lokasi sekian-sekian. Tulislah detail. Ni janganlah takat gamak gitu ya. Lepas tu send kat kita. Memang pening lah. Kita pun tak tahu apa tujuannya sebenarnya ni. So kena detail. Kan, sama ada kita pergi, contohlah macam bulan Ramadan. Ada lagi tempat-tempat yang dia ni tidak ada persediaan halal tapi dia pakai nama buffet Ramadan. More bersama, sahur bersama. Syarat kita dalam APD 2011 pun di bawah KPDN, mana-mana premis yang tidak mempunyai sedia halal, tidak sekali sama boleh. Apa aku nak cakap ni? Sama sekali tidak boleh menggunakan istilah Ramadan, istilah more, istilah berbuka ke benda ke tak boleh. Kalau tak ada sedia halal tak boleh. Kalau tuan-tuan pi, report. Tolong report main kat kita. Ini bila kita duk report, duk sembang kedai kopi. Dia tak jadi. Report tu simple tadi. Saya dah bagi nombor dah. WhatsApp saja. Tak payahlah. Ada orang kan dia macam leceh lah Ustaz. Bereport. Kita sembang gitu lah. Memang tak selesai lah bang. Tu kita nak bagi selesai. Buat aduan pada kami. Kami boleh panjangkan. Kalau benda tu berlaku di negeri lain, kami akan panjangkan pada buat kuasa negeri. Untuk buat kuasa negeri buat semakan. Betul ke tak betul? Alhamdulillah. Banyak yang kita dapat hari ni. Baik. Jadi apa yang soalan kedua tadi, tanggapan banyak orang yang dia tak tahu lebih detail tentang persijilan halal, maka dia boleh terus kepada Jakim. Okey, terus kepada Jakim. Kalau dia nak dapat sedia halal, maka dia akan terus kepada Jakim. Jangan tanya pihak yang ketiga. Mungkin pihak ketiga tak tahu detail tentang perkara tersebut. Kalau kita direct terus dengan Jakim, Jakim akan berilah maklumat tentang apa yang perlu dia buat, step awal yang perlu dia buat dan seterusnya sampai dia dapat sedia halal. Jadi baik, kita masa pun dah tak banyak. Okay. Kita pergi ke acara yang seterusnya lah. Acara yang terakhir iaitu kita buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini. Okey, sekiranya ada soalan boleh kita ajukan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang marketing. Saya ni banyak terlibat dalam bidang marketing ni. Jadi kalau macam kita nak promote marketing bisnes makanan ni kan, adakah ada terdapat garis panduan yang Jakim tentukan sendiri ke apa, macam mana? Sebab yelah dulu kan pernah viral baru-baru ni yang marketing jual donat tu, yang ada isu lucah semua tu. So pihak Jakim sendiri ada ke garis panduan yang ditentukan untuk promote makanan tersebut? Soalan tu soalan menarik. Cuma persoalan pertamanya, jadilah Jakim di bahagian perusahaan halal ni, bahagian perusahaan halal ni adalah satu badan persijilan. Kita kena clear dia badan persijilan. Jakim yang mungkin tuan masukkan tadi adalah Jakim by top management lah. Okey, yang tu mungkin ada dalam garis-garis panduan yang telah ditetapkan di bahagian yang lain. Tapi kalau tanya pada bahagian perusahaan halal, kita juga ada syarat-syarat kriteria-kriteria yang perlu dipatuhi oleh pemegang sijil kita. Okey, saya contoh ni pemegang sijil dululah. So pemegang sijil ni dia juga tak boleh nak meletakkan ilustrasi ataupun apa-apa kaedah dalam konsep advertisement dia tu yang boleh menjejaskan reputasi logo halal tu sendiri, mencemarkan logo halal tu sendiri. Contohlah dia buat ubat suplemen apa ke, bubur gambar perempuan seksi duk tang tu kan. Lepas tu baik punya logo halal pula. Alamak. Jadi benda tu akan memberi satu kesan yang negatif lah kepada logo halal tadi tu. Apatah lagi perkara yang mungkin melibatkan sensitiviti agama dan sebagainya. Perkara ini memang pemegang-pemegang sijil kita perlu mematuhi dan kita sarankan mereka agar mendapat pandangan kita terlebih dahulu, iaitu memberi soft copies terlebih awal untuk kita endorsekan dalam meeting dalaman kita supaya benda tu align dengan persijilan. Kalau dia buat, boleh nak buat sendiri, tapi kalau kata penguatkuasa masuk atas aduan, dia kena jawab juga. Kan? Itu satu. Tetapi kalau untuk konteks umum tadi, contohlah niaga berlaku sebelum ni, keterlaluan dan sebagainya, memang itu dah sedia ada, dan sebagai orang Islam pun sepatutnya kita ni berpegang pada jalan agama tu lebih kuat. Isunya hari ni kita ni serupa macam tak ada agama pula banding dengan orang yang tak ada agama langsung. Kan? Masih lagi datang merujuk pada kita. Tapi orang kita ni dia tak, itulah kelemahan orang kita sendiri. Mungkin kita perlu perkasakan lagi lah kerja-kerja dakwah kita ni
sinergi yang semua ada dalam ni saya ingat. Kita boleh memberi peringatan secara bijaksana ataupun secara berhikmah lah kepada peniaga-peniaga yang mungkin membuat satu iklan tanpa memikirkan dulu kesan dia. Kan? Jadi sebab itu dia ni menjadi payahnya, jadi kesiannya bila ada ikutan sampai ke anak-anak kecil kita. Sebab itu di JAKIM sendiri pun biasa kita memang akan terus buat teguran secara direct. Kalau jika benda itu nampak berleluasa dan sebagainya, kalau perasan sekarang ni JAKIM di peringkat top management ni agak agresif lah untuk membuat teguran. Dia tak kira siapa pun, sama ada filem ke apa ke, kita akan buat dan berdasarkan kapasiti bidang kuasa kita. Tuan-tuan kena ingat, JAKIM ni adalah satu jabatan kemajuan Islam. Dia bukan kementerian kemajuan Islam. Kalau ada kementerian tu, okeylah ada menteri JAKIM kan. Ni tak ada menteri JAKIM ni. Yang ada ni sekarang ni ada menteri agama di bawah JPM sendiri. Jadi sebab itu bidang kuasa kita ni ada limitednya sebab kita ditubuhkan oleh Majlis Raja-Raja dan MKI. Kita bukan ditubuhkan oleh kabinet kita. Sebab itu sehingga hari ni kami sedang memperjuangkan Akta Halal Negara dan benda tu sedang dibincangkan sama ada boleh ke tidak untuk diwujudkan supaya penguatkuasaan di peringkat halal ni dia lebih meluas, kerana kita hari ni hanya ada Akta Perdagangan 2011 di bawah KPDN, bukan di bawah JAKIM. Itu pun hanya menyentuh tentang logo dan juga label. Sebab itu kali ni kalau ada berkaitan dengan KPDN, kami akan panjangkan kepada balung kami lah. Balung kami tu KPDN lah. Jadi kalau kita tengok kan titi Abang Long kita ni, dia akan masuk gempur saja. Jangan kami masuk gempur dengan balung kami lah. Sebab itulah segala aduan yang kami akan dapat terima, kita akan panjangkan kepada Abang Long kami jika ada keperluan, dan kita juga sering mengadakan operasi bersepadu lah untuk kita membasmi targeting kita lah dalam persediaan ni terutama. Ada soalan lagi ya? Luqman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So soalan saya, macam Ustaz yang tadi Ustaz ada bagi tahu tentang recycle oil, yang mana JAKIM tidak bagi persetujuan untuk recycle oil. Tapi macam mana kalau recycle oil tu dia diiktiraf dia dapat sedia halal oleh CB yang diiktiraf JAKIM, adakah kita boleh guna? Kita dari sudut pendekatan yang kita ambil, pertama kita berhati-hati dululah. Okey, kerana tadilah sejauh mana kesahihan logo tersebut juga pun kita boleh buat semakan. Dan perkara tersebut boleh panjangkan di peringkat kami, dan kita ada badan yang menguruskan itu, iaitu Sekretariat Majlis Halal Malaysia. Jadi Sekretariat Majlis Halal Malaysia ni yang ada jaringan dengan badan-badan persediaan kita. Tetapi setakat masih ada ini, kalau kata diiktiraf tu tidak ada masalah lah. Cuma kalau dalam negara kita, persediaan kita sendiri memang kita tak bagi pun. Sebab tadilah ketelusannya. Tapi kalau luar negara ni ada, kami pun kena semak juga. Kalau ada tu daripada negara mana. Kan? Betul ke, terjamin ke? Kan? Sebab kalau negara tu memang mostly 99% Islam, mungkin boleh dipertimbangkan lagi. Itu pun berdasarkan case by case lah. Setakat ni kita tak terima lagi aduan part tu ataupun perkara tu. Kalau ada, boleh panjangkan untuk kita selidiki sejauh mana kita katakan keterjaminan minyak recycle luar negara ini. Macam contohlah kita kata Pakistan satu negara yang kita kata dia ni adalah negara yang ada akta hanya Muslim saja yang boleh laksanakan sembelihan. So bermakna tuan-tuan pergi ke Pakistan makan benda yang sembelihan ni, kita tak perlu risaulah sebab dia disembelih oleh orang Islam kita. Macam itulah. Orang Islam sendiri sebab dia ada akta. Tidak ada non-Muslim yang boleh laksanakan sembelihan. Dia tak sama dengan negara kita. Negara kita masih lagi bebas. Bermakna non-Muslim pun dia boleh buat cara potong dia lah. Kita tak panggil sembelih lah kan. Dia rasa macam sembelih sama je, padahal tak sama pun. Tapi dia pun boleh buat tak? Dia pun boleh buat. Dia boleh ngurus sendiri tak? Boleh. Sebab tidak ada akta yang mengawal sedemikian. So sama jugalah. Kalau bab minyak tu saya tertarik. Tapi setakat ni kalau kata ada, kita kena buat semakan dululah sebelum kita menggunakan tersebut. Sebab tadi saya cakap, bila minyak recycle ni kita tak tahu sejauh mana dia menguruskan. Dan praktis yang ada di Malaysia, memang diorang akan campur semua. Sebab itu sehingga kini kita tak pernah bagi pun untuk sedia halal kepada minyak recycle. Tapi kalau minyak recycle luar negara, kita boleh trace lah. Maybe dia ada alasan tersendiri untuk kita katakan menggunakan minyak tersebut. Sebab kita kena ingat juga, negara-negara ni mazhabnya lain, pegangannya lain. Kan? Jadi sebab itu kita dalam sembelihan pun mazhab Imam Syafi'i, kita ambil 2 urat dah memadai untuk sembelihan. Tetapi mazhab lain mungkin 4 urat yang perlu dalam sembelihan. Tetapi dalam Malaysia standard kita memang letakkan 4 urat untuk syarat sembelihan.
Sebagai mendapati sebab kita pergi audit satu dunia. Kan? Mazhab berbeza, namun begitu kita tak menidakkan, tapi dia ada alasan-alasan tersendiri. So should be maybe okay lah. Kan? Tapi kalau ada memang sahih benda tu ada, kita pun nak tahu juga benda company mana tu, untuk kita buat semakan. Ini satu benda-benda yang barulah bagi kita dan merancakkan lagi lah perbincangan halal ni. Mungkin di peringkat-peringkat pelajar-pelajar sedia ada di universiti untuk kita buat kajian secara mendalam lah tentang keterjaminan minyak tersebut. Sama macam isu culture meat lah, yang mana mungkin di negara jiran kita ada yang fatwanya mengatakan boleh, tapi fatwa kita mungkin bertentangan dengan fatwa mereka. Jadi kita kena pegang lah yang mana kita rasa yang terbaik untuk kita. Jadi ada soalan lain? Ustaz, saya nak tanya lagi boleh? Boleh. Silakan. Okey, kan saya nak tanya macam minta sedikit tips untuk macam mana kita nak convince usahawan ni untuk apply sedia halal. Sebab kan kita tahu kebanyakan usahawan ni dia orang nak sedia halal, tapi kebanyakan dia orang macam micro ni semuanya cottage base, yang mana premis sendiri dia orang tak ada. Ini nak bantu, cuma premis tu macam mana kita tengok ada kedai kopi, kafe yang dia orang buka kat rumah sendiri. So macam mana kita nak cater isu ni ataupun apa macam ustaz lah kita handle. Okey, untuk cottage dari sudut daripada HQ sini, daripada Putrajaya sini, kita memang dah ada garis panduan cottage. Dan negeri yang setakat ni implement cottage ni ada dua. Buat masa ni kita ada Selangor, kita ada Negeri Sembilan, yang mana ada menawarkan persijilan cottage, namun tak diwar-warkan sebab ini fokus kepada orang Islam kita saja. Jadi benda-benda ni kita bagi, dan bagi itu ada limitasi, iaitu limitasinya dia hanya layak untuk dipersediakan dalam tempoh 2 kali persijilan, iaitu hanya tempoh 4 tahun saja. Lepas 4 tahun dia kena move on kepada premis. Sebab kita tak nak orang kita ni dia comfort dekat situ saja. Sebab orang kita sekarang ni dia memang betul dia nak cepat kan. Dan kita lalu tol lah kan. Kalau lalu tersengguk tu lambat ke tak? Tahu nak ambil apa? Nampak lalat tu kan. Tu nak tampak tak kena pula. Jadi kalau dia pergi kepada RFID dah memang password dia macam tu lah. Kena reverse dulu, kena forward baru dia buka. Tu RFID. Kan? Kalau smart tag, okey lah nampak laju tapi bagi tak mencukupi pula. So baik kita pergi macam Cina lah. Lalu dia terus palang apa pun tak ada, lalu terus. Nanti kita top up, dia pun potong laju juga. Kita jalan laju kat jalan, dia potong laju juga kat kita punya kad. Ada RM100, mungkin tinggal 5 sen saja. Sebab tu orang kita ni, dia okey nak buat starting business dekat rumah. Tetapi berapa lama dia nak stay kat rumah? Kat mana kawalan dia? Kat mana pest control dia? Kat mana keterjaminan makanan disediakan? Ada tak benda-benda lain yang boleh, benda-benda asing yang akan bantu? Beza dengan proper premis, yang mungkin premis tu dah dapat kita kata premis tu dah dapat CJ mesti, dia ada pergi pada HACCP, DMP dan sebagainya. Itu yang kita kata terjaminan makanan tu sangat lebih baik bila berada dalam posisi premis yang lebih baik. Namun tak menidakkan, sebab itu kita cuba membantu melalui agensi-agensi yang sedia ada di bawah jaringan-jaringan JAKIM. Kita ada Kuskop, kita ada Pharma, Risda, Mardi, banyak lagi lah, Mara dan sebagainya, yang sangat membantu dan membimbing usahawan ni daripada tidak ada sijil sampai dapat sijil. Bukan sekadar tu saja, sekarang banyak juga tim-tim daripada perbankan dah mula masuk, sama ada daripada Solusi Halal Maybank to You yang sangat aktif buat masa ni untuk membantu usahawan Bumi Putra coaching secara percuma dengan syarat hanya buka akaun Maybank Islamik sahaja. Kan? Kita ada bank Islam yang menawarkan Hal Cube, iaitu kontainer binaan saiz kontainer percuma kepada usahawan yang nak berniaga dengan syarat membuat pinjaman 50k dalam tempoh 5 tahun dan boleh bina binaan tersebut di kawasan rumah yang berdekatan dan mendapat kebenaran PBT. PBT bagi kebenaran dulu baru boleh bina lah. Dan binaan itu telah mendapat approval daripada JAKIM untuk dipersediakan halal. So lepas dia dapat binaan tersebut, lepas 3 bulan dia berniaga, dia boleh apply sedia halal. Kalau dulu, so dia pegang sedia halal tersebut, nanti dia bayar balik dekat bank Islam hanya 50k saja. Yang premis binaan tu percuma. So banyak bank pun dah nak tolong orang Islam kita ataupun orang peniaga-peniaga kecil kita ni mendapat persediaan halal dengan bimbingan-bimbingan yang dibuat. Cuma kalau boleh, seperti cakap tadi lah, rujuk kita dulu
kita yang akan panjangkan channel mana yang dia boleh pay. Itu pada kita. Tu jangan risaulah kepada peniaga-peniaga yang kecil ataupun mikro ni. Sebenarnya anda tak bersorangan, sebenarnya banyak orang yang nak tolong anda, cuma anda je tak berkawan dengan orang mungkin. So keluarlah berkawan, cari maklumat yang tepat daripada rakan-rakan agensi yang sedia ada supaya kita dapat membantu anda mendapat persediaan halal. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Syahril atas penjelasan yang begitu jelas. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Itulah pepatah yang kita kata, kalau kita nak betul-betul sedia halal tu, maka kita akan usaha untuk dapat. Okey, terus tanya JAKIM. Sebab sekarang pun kalau nak apply halal pun online, senang. Tak payah nak pergi jam, beratur banyak, ambil nombor, tak payah. Macam bagi klinik kerajaan kan, kena beratur pula. Parking tak ada. Online je sekarang. Sekarang online je, senang. Itulah, kalau kita nak betul-betul, kita akan usaha insya-Allah. Jadi, saya rasa sampai sini saja untuk program kita pada hari ini, webinar halal tentang risiko bisnes makanan tanpa sedia halal. InsyaAllah kita jumpa pada lain masa. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Syahril atas kesudian beliau dapat bersama kita pada hari ini dan juga pada hadirin hadirat yang join. Dan kita juga ada live streaming di YouTube, boleh tengok ulangan situ dan nanti kita akan upload lain. Kita akan buat yang cantik sikit insyaAllah. Okay. Dan juga terima kasih kepada Persatuan Ulama Malaysia atas program yang begitu manfaat ini dan untuk kita tahu lebih lanjut tentang persediaan halal di Malaysia. Dengan ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ustaz Syahril. Baik, terima kasih banyak Azmir dan juga PUM dan juga rakan-rakan yang join pada hari ini. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada salah tutur bicara daripada saya. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik insya-Allah. InsyaAllah. Okey, dengan ini saya tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Quran.